Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim meminta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyelesaikan isu kuil Dewi Sri Patra Kaliaman di Jalan Masjid India dengan adil dan bijaksana. Kata Hassan, ia selaras dengan prinsip kerajaan madani yang berteraskan keadilan dan ihsan. Dalam satu surat terbuka kepada Anwar, Hassan menegaskan bahawa kuil yang telah wujud lebih 100 tahun itu merupakan tempat ibadat bagi masyarakat Hindu sejak zaman penjajahan British dan telah berperanan secara aman tanpa menimbulkan sebarang masalah. Ujarnya lagi, jika penyelesaian ini dapat dicapai, tiada hati mana-mana kaum atau agama yang terluka dan perpaduan dapat dikukuhkan. Hassan turut mengingatkan bahawa perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam adalah agama persekutuan, tetapi pengganut agama lain berhak mengamalkan kepercayaan mereka dengan aman dan damai. Beliau yakin bahawa Anwar sebagai pemimpin yang dihormati di dalam dan luar negara berupaya mencari penyelesaian terbaik demi perpaduan rakyat Malaysia.